Cakuk, udah kasar seekor. Lepas tu sedar-sedar seekor. Udah. Betul-betul kasar ni. Kita main target-target lama sikit lah kata tak. Ada rezeki ada lagi ni. Berdua laut kat tengah hari ni. Ada tarik ikan. Ada tarik ikan dah pagi. Tak ada nak capuk ada manis-manis ya. Kita nak salih upeh, tiba-tiba bergerak ni. Ada manis-manis ni. Bergerak ni. Ada tarik ikan. Kasar ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita repeat lagi di pantai Beskar Bayu, mencari manis-manisnya. Sebab kita turun 2 hari lepas pula. Sebab pada kita turun tu dapat ebek tu. Turun pula juga kata tak jadi. Bukan kata kita tak jadi. Semua pemancing pun tak jadi berlaku. Berkata-kata joreh, menunggu kata si manis. Tapi tak ada rezeki kata hari tu. Hari ni kita mencuba nasib ni, mencari manis-manis. Kita menggunakan 4 batai joreh macam biasa. 2 batai kita pakai 15 kaki. Ni sebatai ni 8 kaki, sana ni 10 kaki. Ni kita guna teknik udah hidup belaka. Udah hidup kita beli tak banyak dalam lebih dalam 16 ya. Campur-campur lah. Ada saya kakak, sedar-sedar. Campur-campur belaka. Ini suasana ini meriah lah. Sebelah sini dengan kemari tu hari ni ramai sikit. Mari kurang. Ni menunggu belaka, menunggu si Mega. Hari ini alhamdulillah saya kata comel. Apa pun kita set up dulu apa yang patut. Let's go. Okey, set up pertama kita saku udah kasar lah. Saya kakak kata. Perambut ni kita pakai perambut dalam 2 depa lebih lah. Okay. Kita menggunakan tanduk. Pakai batu saya pak. Batu saya ingin lah kata. Kita tengah balik lah. Hari ni kita bersorang ni. Kalau ada sahabat-sahabat kita siapa tak, nanti kita update pula lah. Okey, baringnya pertama. Semoga ada manis-manis. Bismillah. Okay, settle. Step kedua pun sama, kita pakai tanduk. Perambut dalam depa setengah. Okay, kita pakai udah. Saya kakak sedar-sedar. Sedar-sedar pun kasar lah kata. Walaupun dia belah ya pun banyak kata. Boleh lah nak ngai tak. Ni baling layar-layar kata. Kita target belakang dekat jauh, semua kita baling. Bismillah. Okay, settle.
seterusnya. Ini kita pakai pelapur. Pelapur ni kita pakai perambut sedepur setengah juga. Jadi ya. Ni kita main teknik atas. Semoga ada mani-mani. Bismillah. Okey. Ini. Okey, saya tak keempat ni. Saya tak keempat ni kita pakai perambut dalam 2 repor. Mata 2. Sakut, udah kasar seekor. Lepas tu sedar-sedar seekor. Udah. Betul-betul kasar ni. Kita main target-target lama sikit lah kata tak. Ada rezeki ada lagi ni. Duduk laut kat tengah hari ni. Ada tarik ikan. Ada tarik ikan dah pagi. Tak ada nak capuk. Ada mani-mani ya. Ada sobat. Terlucuk sobat, terlucuk. Ada rezeki. Tak apa. Wah, kita tak biar dulu ni. Silap sungguh kata. Tak apa. Pasal dia lah kalau memancing ni, ada gitu lah. Silap direct tu kita tok ni. Putus. Kalau putus ni ikan kacang potong tali. Tak apa. Jangan bermasalah. Ngai pasal dia lah. Ada gitu lah kata tak. Tak ada meta capuk tu. Tak apa. Kita set up apa ni. Kita set up ni. Kita lepas dah ni. Dia tali dia potong teguh tali. Semoga ada manis-manis pagi ni. Bismillah. Tarik tak gagah tarik. Kita tengok ada kalau bawah tu kalau kenak kita pakai teknik pelapur lah. Kita main teknik atas. Okey. Tak ada rezeki dia. Tali kena potong. Tukar. Udah kasar ni kita tak beli tak banyak ni. Ibarat kata RM1 seekor lah. Saya ni.
Beli 4 ekor lain tu campur-campur. Ni kita guna teknik sama jugalah. Teknik perambut dalam dekat-dekat 2 depol lah ni. Semoga ada manis-manis. Bismillah. Apa-apa kita tunggu. Sebelah sana pun nampak ada lah sorang dua duduk ngai situ. Kita cari tempat-tempat ada dua sikit. Maaf lah kita intro lebih kurang tadi. Pasal kita nak kejar masa. Kita safari pun lewat dah, kata rugilah. Okey. Pecah panas dah ni pagi ni. Belum ada mani-mani. Tadi ngutih pun bau ni ngutih. Nanti tengoklah bau biru ni. Kalau habis upah kita teramai Apollo. Sebabnya kita ada bawa udai koyok. Udai koyok kita bawa sikit campur dengan udai baru pula. Udai baru ni kita pakai udai berah. Udai berah tu adalah campur-campur tu. Saja kata. Nanti kita cuba sekejap lagi. Okay. Kita tegakkan dulu. Ada ke? Ada lagi upah. Kita ada upah, kita tukar lah. Namanya Apollo. Ada. Habis. Tak apa. Lama tak main Apollo, kita mencuba mencari mani-mani menggunakan Apollo pula. Sebabnya air jernih, rugilah kalau kita tak cuba cari laut-laut tu. Boleh cari laut-laut kecil-kecil. Kongai kau gapo kau jangan boleh buat kau kali laut tak apa dah. Settle. Okay, umpan rahsia. Kita tengah guna udai berah lagi mana. Ada manis-manis lah. Udai tak kasar ni. Beli satu bekas ni dalam Naya beli. Kita tengah lah. Memang pagi ni senyap lah kata. Ikan kasar-kasar tak ada lagi kata. Apa-apa kita tunggulah. Ada rezeki ada. Kita campur dengan udai kopek etek. Udai kopek ni. Udai kopek ni kita guna masa kita dapat ebek tu, kita sipeh. Udai hidup tapi udai lembek ke apa kita potong-potong, kita sipeh-sipeh ni masa untuk orang guna.
Kita guna Apollo bulu ketah. Okey. Baling yang pertama Apollo. Semoga ada manis-manis. Bismillah. Oh, hari ni panas molek ini. Ada tadi ikan. Macam joget tengah tu ada tadi ikan tu. Tapi tak apa, kita biarlah. Joget tepi pun ada tadi ikan. Ada mani-mani ya. Kiri kanan je orang tu. Ada rezeki ke? Tak si. Tak apa, kita tunggu. Kita nak salih upeh, tiba-tiba bergerak ni. Ada mani-mani ni. Bergerak ni. Kau berat kau dia ni. Oh wah, apa dia? Sampah. Orang pun start nambah pula tu. Daripada 2-3 orang jadi 5 orang dah mak siapa ni. Duduk main sebelah sana dekat dengan Tak Main Bali. Kita duduk kat si pen ni lah, si pen 3 PBB. Ingat kau pagi dah saat ni. Rupanya baju orang buai. Alah. Berat gitu mau. Semoga ada manis-manis. Bismillah.
apa, kita tunggu. Tarik ke. Kasar ni. Boleh nunggu dok kata. Boleh nunggu kasar kata kita cari-cari buat alih tak. Tak rugi nunggu. Boleh cari-cari lauk sikit. Ada mani-mani. Sai. Ada sai ada. Jadi dah. Kunyit tu kita sakut. Kita sakut di pelapur. Hidup lagi dah. Kita cubalah. Sambil nunggu dok. Sambil nunggu. Semoga ada manis-manis. Bismillah. Ramai. Mak tahu nak ada rezeki makan kerala. Kita cubalah. Tak cuba bagi laut ni tak boleh, tak kena cuba belakang. Kasar juga kau ni. Rezeki. Ada sai juga. Boleh nunggu pun. Tak kasar ni. Sambil nunggu adalah makan juga ikan-ikan halus ni. Kongeh ke apa tak. Kalau boleh bawa rumah, alhamdulillah rezeki lagi. Gagah ni. Apa ekor ni? Jackpot. Rezeki. Kapu. Allah. Rezeki. Ada sai. Baling seterusnya. Semoga ada manis-manis. Bismillah. Assalamualaikum. Dah masuk pukul 1 dah. Kata hari ni menunggu si Mega ini belum ada rezeki lagi, kata. Tak ada lah. Tapi sebelah sana tu memang ada nak buat naik dah seekor, tapi tak pasti. Ebek kau pagi. Ni kita kau sipir dah kata. Tak ada dah kata rezeki ni. Bolehlah laut hari ni, alhamdulillah lah. Bolehlah sekali-sekali. Dia kata sekali-kali buat dah rezeki lah. Boleh lah cemok ni. Kapu ni sekor ni usah kongeh. Boleh lah kata. Adalah mana-mana. Apa pun kita jumpa di minggu hadapan pula. InsyaAllah kalau ada rezeki panjang umur kita luncur lagi. Okey. Assalamualaikum daripada Fi Sekasting.